Lalu mereka kata dah dulu PAS boleh bekerjasama dengan DAP. Pasal apa hari ini PAS kata tak boleh bekerjasama dengan DAP? Ya betul. Dulu kita bekerjasama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat. Kerana DAP ikut kita masa tu. Kita kata dasar PAS ialah Islam. Perjuangan PAS ialah untuk menegakkan negara Islam. Dan perjuangan PAS ialah untuk memastikan syariat Islam terlaksana dalam negara kita. DAP boleh ikut. Tetapi setelah DAP menang besar dalam PRU yang ke-13 yang lepas, dapat kursi lebih daripada parti-parti lain dalam Pakatan Rakyat, DAP tunjuk belangnya. Letak syarat pada PAS. Kalau PAS nak terus dengan Pakatan Rakyat, jangan bercakap soal negara Islam. Jangan bercakap soal pelaksanaan syariat. Maka di sini PAS memutuskan hubungan dengan DAP. Alah, hai YB, anak kepada Presiden PAS. Tak payah nak membohong, tak payah nak menipu. Ketika kamu bersama dengan DAP, bukan DAP ikut PAS, PAS ikut DAP. Yang mana ketika kamu bercakap tentang negara Islam, selepas kamu menandatangani perjanjian dalam buku Jingga dan kamu menandangi perjanjian yang kata perbezaan kamu dengan DAP itu 5% sahaja, ketika itu kamu dah ubah negara Islam kepada negara kebajikan. Dan syarat untuk menjadi ahli PAS daripada PAS untuk orang Islam kepada PAS for all. Tang mana yang DAP ikut PAS? Kamu yang ikut DAP. Dan tujuan kamu bersama dengan DAP tidak lain tidak bukan untuk menjatuhkan kerajaan. Kamu kena ingat tu wahai PAS. Dan kamu berpisah dengan DAP bukan kerana DAP lawan kamu, lawan Islam. Kamu berpisah dengan DAP kerana sikap kamu yang tikam belakang, curang. Di saat Pakatan Rakyat nak melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kamu nak lantik Tengku Razali Hamzah sebagai Perdana Menteri. Sebab itu, DAP tinggalkan kamu kerana kamu curang. Kerana kamu khianat, menipu. Orang nak lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu nak lantik Tengku Razali Hamzah. Bukan kerana DAP menentang Islam. Tidak. Jangan nak bohong. Sebab itulah gabungan kamu itu tak kekal kerana PL perangai kamu yang jahat. Mana-mana gabungan yang disertai oleh PAS tak kekal. DAP kekal je dengan PKR. Tapi PAS tak boleh kekal. Mana dia duduk, dia akan tinggal. Kenapa? Kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh parti kamu. Tentang dana raya. Kenapa kita membuat keputusan yang demikian? Bila kita ambil alih kerajaan, bila kita tengok peruntukan yang dibelanjakan sepanjang tahun 2017, peruntukan dana raya kepada rakyat negeri Terengganu dibelanjakan sebanyak 80 juta. Ni sebelum kita jadi kerajaan. 80 juta ni siapa yang boleh? Beratus ribu rakyat negeri Terengganu yang boleh. Banyak mana boleh? Katalah 300, 400. Berapa lama 300, 400 ringgit ini boleh bertahan? Ada tahan 6 bulan. Sebulan tak dah. 2 kali pergi supermarket habis licin dah. Dalam masa tak sampai seminggu, 80 juta diberikan kepada rakyat. Bila kita jadi kerajaan pada tahun 2018, kita buat satu pertimbangan baru. 80 juta kalau kita belanja habis licin begitu, kita hanya belanja 40 juta saja. 40 juta lagi kita buat benda lain. Maka 2018 berlaku pengurangan dari segi jumlah orang yang terima dana raya. Dulu dapat banyak, 2018 potong sikit. Dan yang dapat itu, tuan-tuan tahulah berapa lama boleh bertahan duit. Kalau dia tahan seminggu pun bagus dah. Kalau kita ada atas ni, kita pakai bagi malam ni belaka kepada rakyat negeri Terengganu. Habis licin. Seminggu habis licin. Tetapi ianya tidak berkekalan. Sebab itulah kita membuat pertimbangan 2019 baru ni, kita kurangkan penjimatan daripada duit yang sepatut kita belanja tu, kita boleh buat benda lain. Secara peribadi, saya agak terkejut dengan kenyataan daripada Menteri Besar Terengganu, Dr. Samsuri.
yang memberi kenyataan bahawasanya dana raya ataupun suntikan duit kepada rakyat itu satu pembaziran. Wow. Macam mana ni nak jadi Perdana Menteri? Mesti jadi Perdana Menteri lepas ni tak ada dah STR. Tak adalah bantuan dana raya ke, bantuan apa-apa yang berbentuk tunai kepada rakyat. Sebab di Terengganu, Dr. Samsuri menyatakan itu satu pembaziran. Sebenarnya, kerajaan perlu mengeluarkan duit. Kerajaan perlu menggerakkan duit supaya ekonomi negara kita bergerak. Contoh, kita tengok tahun lepas. Minggu pertama Ramadan, minggu kedua Ramadan, minggu ketiga Ramadan sendu. Sangat-sangat sendu. Sebab apa? Masing-masing berjimat untuk berbelanja. Sehingga kerajaan mengumumkan bonus ataupun sumbangan hari raya kepada penjawat awam. Sebanyak RM500. Bila penjawat awam dapat duit RM500, maka penjawat awam akan berbelanja. Dia belanja ke mana? Dia pergi ke bazar. Ketika itu rancak, perniagaan rancak. Beli baju, beli kuih, beli macam-macam lah makanan di bazar. Dan peniaga-peniaga pun rasa senang. Rasa jualan dia untung sebab orang dah keluar membeli. Bila orang itu keluar membeli, pendapatan peniaga bertambah. Dan peniaga ini nak tak nak, dia akan berbelanja lagi untuk beli keperluan-keperluan lain. Dan apabila ekonomi itu bergerak, yang hasil dan untungnya akan kembali kepada kerajaan. Kerajaan negeri, contoh, bagi dana raya kepada rakyat Terengganu. Rakyat Terengganu akan membeli di negeri Terengganu. Ataupun membeli di negara Malaysia ini. Jadi bila duit itu, 80 juta itu berada di Terengganu. Ataupun 60 juta berada di Terengganu. Dan duit itu bergerak-gerak. Peniaga akan menambah perniagaan dia. Contoh, membesarkan kedai. Bila besar kedai, cukai pula akan dikenakan oleh kerajaan negeri kepada peniaga. Dan hasil daripada itu akan kembali kepada negeri. Okey? Sama juga, bila perniagaan itu akan besar, dia akan tambah pekerja. Dia akan memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Terengganu. Sepatutnya Dr. Samsuri perlu membuka pemikirannya seluas-luasnya, membuka pemikiran dia untuk rakyat Terengganu yang sebelum ini mendapat orang panggil apa, kelebihan, iaitu dana raya yang dimulakan oleh Kerajaan Barisan Nasional Terengganu sebelum PAS mengambil alih. Dia memberikan kesan positif kepada daya beli, kepada kuasa beli, kepada ekonomi setempat. Dan apabila rakyat dapat duit, dia akan berbelanja dan belanja itu akan mendapat keuntungan juga kepada rakyat dan negeri dan negara. Jadi, Dr. Samsuri, saya terkejutlah dengan kenyataan Dr. Samsuri begini. Jadi, kalau Dr. Samsuri jadi Perdana Menteri, tak adalah SCR, tak adalah mai kasih, tak adalah bantuan-bantuan sara hidup untuk orang bujang dan sebagainya. Kalaulah pemikiran Dr. Samsuri macam ni, rugi boh.